Kalau korang yang buat bisnes ni, ni adalah satu case study yang menarik daripada kawan kita. Dia kata, waktu dia jual produk orang dulu, okey je. Tapi bila saya buat produk brand saya sendiri, melingkup. Okey, itulah beza antara salesman dengan business owner. Sebab tu ramai kadang-kadang team sale yang rasa dah pandai buat sale, pandai buat marketing sikit, terus nak sailang bos buat company, buat produk sendiri. Kadang-kadang tak bagus guys. Sebab tu kita kena tengok balik 7 level skill ni, kau tengok untuk naikkan bisnes kepada 7 level berbeza. Skill paling bawah, foundation, kita panggil level 1. Sale 10,000 sebulan, kita panggil skill closing. Ini asas dia. Ini orang sale memang padu lah. So nak buat 10,000 ni, guna skill closing je. Iaitu skill closing text, closing, call closing, appointment closing dan juga website closing. Skill seterusnya nak hit 30,000 sebulan pula, kita panggil skill content. Dah kena buat content dah, time dia dah daftar account TikTok, Facebook, dah buat content. Sebab apa? Dia orang sale. So bila dia bercakap, bila buat content senang. Sebab tu kita buat skill sale dulu. Level yang ketiga pula, kita panggil sebagai skill ads. Daripada content yang tak di-ads kan, awak ads kan pula content tu. Okey. Level 1, level 2, level 3 ni, ini semua level staff punya skill. Simple. Maksudnya, setakat buat closing, staff je boleh buat closing. Freelancer boleh buat closing. Setakat content, sesiapa boleh buat content. Ads pun sesiapa boleh buat ads. Skill yang keempat ni lagi mahal. Ni skill yang keempat, kita panggil sebagai training skill. Skill yang keempat ni lah yang membezakan antara business owner yang start 100,000 dengan yang grow kepada 300,000 sebulan. Itu skill untuk dapatkan sale 300,000 sebulan. Skill yang kelima pula, untuk dapatkan sale 1 juta sebulan, awak kena ada people skill. Time ni awak dah kena tahu structure yang betul, cara nak hire, cara nak fire, cara nak dapatkan report dari team. Barulah awak akan hit solid 1 million sebulan dengan team sekitar 20 ke 30 orang. Dan skill yang keenam pula, iaitu level yang keenam, sale 3 juta sebulan, kita dah bukannya pasal people skill lah. Bukannya pasal training skill lah. Tapi skill yang lagi mahal dalam bisnes iaitu system skill. Macam mana nak wujudkan satu sistem so that awak boleh keluar dari company awak. Company run macam satu sistem, macam satu kilang. Awak bukan berada in your business, tapi on your business. So itu awak kena wujudkan sistem, SOP, process mapping, KPI dan sebagainya. Itu level untuk buat sale solid 3 juta sebulan. Dan untuk capai sale 10 juta sebulan, time ni awak kena ada corporate governance skill. Maksudnya awak dah kena bermain dengan manager, CEO, C-level dan semua ni. BOD, Board of Director, dan juga awak kena ada shareholder baru, partner baru tengah masuk. Sebab sistem pun ada limit dia, limit pada driver. Orang yang memandu kenderaan tu, memandu sistem tu kadang-kadang tak banyak. Kita seorang, 2 orang dengan 3 orang dengan partner. Kalau kita meninggal, melingkup, habis. Sebab tu, kita kena ada leader-leader untuk membawa sistem ni. Sebab itulah kepada sahabat-sahabat yang tiba-tiba terfikir nak buat bisnes ni, saya ada satu cadangan lah. Try kerja dengan orang dulu. Kadang-kadang jangan gelojoh sangat buat bisnes. Sebab kita tak tahu kita ni betul ke pure business owner. Sebab kalau awak terkejut masuk ke alam bisnes, takut lagi tak happy, lagi tak enjoy. Kadang-kadang jadi orang ketiga, orang keempat, orang kelima lagi bagus daripada jadi business owner yang pagi, petang, siang, malam, Isnin sampai Ahad tak ada non-stop fikir pasal bisnes je. Bisnes bukan untuk semua guys. Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. So ini adalah satu cadangan saya. Fokus upgrade skill. Kalau nak join kelas, boleh pergi dekat link bio. Saya ada sediakan kelas secara face to face. Harga dia RM600. Dalam masa 1 hari, saya ajar 7 level ni. Mudah-mudahan awak bila jatuh tak adalah sampai tersungkur, sekadar terduduk sebab awak ada ilmu. Bila rugi tak adalah rugi 100,000, tapi rugi 3-5 ribu sebab awak rugi dengan ilmu. Bila orang tak ada ilmu ni, bila dia gagal sampai tersungkur tau, patah 2 gigi kat depan ni. Macam tu lah. Kalau melingkup tu sampai hutang alung terus. Tapi kalau orang ada ilmu, dia tak macam tu guys. Dia setakat rugi, alamak. Hilang RM1. Aduh, rugi 1,000. Dia macam tu. Sebab dia ada ilmu, dia lebih berhati-hati. Tekan link kat bio, jumpa dalam video seterusnya. Zas.